Selamat pengantin baru. Kan ku cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Ku pernah rasa kau kan pergi, tinggalkan diriku sendiri. Kan ku seluruh dunia berdoa kau kembali pada diriku. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Oh, tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah. Sebelum kita mulakan, saya minta kerjasama untuk matikan bunyi handphone ya. Silentkan handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita menyaksikan dan juga melaksanakan insya-Allah ijab kabul bagi menyatukan pasangan saudara Muhammad Syamil bin Muhammad Syahbudi dan juga bakal isteri Hafawati Insyirah Syahril sebagai pasangan suami isteri. Seorang suami, saudara Syamil diwajibkan oleh agama kita untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Anda haruslah memimpin isteri dan ahli keluarga ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa kepimpinan seorang suami di dalam rumah tangga bukan sahaja berkaitan dengan nafkah, tetapi juga untuk memimpin isteri dan ahli keluarga mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada saudara Muhammad Syamil untuk menjadi seorang suami yang soleh lagi bertanggungjawab insya-Allah. Amin. Amin. Insya-Allah. Bagi saudari Hafawati Insyirah pula, dengarkan akan sabda Nabi SAW yang bermaksud, apabila seorang isteri itu melaksanakan solatnya 5 waktu sehari semalam, kemudian berpuasa pula pada bulan Ramadan, memelihara kehormatan diri ketika ketiadaan suami dan mentaati suami di dalam perkara-perkara kebaikan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada isteri itu untuk memasuki syurga dari pintu mana sahaja dia memilihnya. Akhir sekali, pesanan saya kepada pasangan muda Muhammad Syamil dan juga Hafawati Insyirah bahawa rumah tangga ini boleh kita ibaratkan seperti ladang yang subur untuk kita meraih pahala, ganjaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah. Dalam masa yang sama juga, kadang-kala rumah tangga ini menjadi medan ujian dan juga cubaan. Oleh itu, banyakkan bersabar, perbanyakkan berkomunikasi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan doa yang dipanjatkan dan juga usaha yang dilakukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati dan mempermudahkan perjalanan kamu berdua, dan dengan itu mudah-mudahan berkekalan bersama hingga ke akhir hayat kamu berdua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa seluruh Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafawatin Syah binti Syaril bertahkim kepada Tok Kadir Muhammad Khair bin Rahmat untuk menikahkan saya dengan Muhammad Syamil bin Muhammad Syamudi dengan mas kahwin sebentuk cincin tunai. Saya setuju keputusan tadi dan hari ini. Okey, baik. Jadi dengan ini saudari Hafawati Insyirah telah bersetuju untuk dinikahkan dengan saudara Muhammad Syamil bin Muhammad Syamudi dengan mas kahwinnya sebentuk cincin, ya. Baik, saudara Syamil, selesai lafaz saya gerak tangan begini. Jom. Kau ada suara, ya? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim biihsan. Saudara Muhammad Syamil bin Muhammad Syamudi, aku nikah dan kahwinkan akan dikau dengan Hafawati Insyirah Syahril dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Saya terima nikah Hafawati Insyirah binti Syahril dengan sebentuk cincin tunai. Dengan mas kahwin. Dengan mas kahwin. Ya. Sikit ya. Saudara Muhammad Syamil bin Muhammad Syamudi, aku nikah dan kahwinkan akan dikau dengan Hafawati Insyirah Syahril dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Saya terima nikahnya Hafawati Insyirah binti Syahril dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Sebut tiba nikahnya tadi, ya. Kita boleh tandanya. Dia nampak dulu, dia nampak dulu. Dia nampak dulu. Boleh ke lah? Sarai. Kita minum air. Macam kering mulut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Syamil bin Muhammad Syamudi, aku nikah dan kahwinkan akan dikau dengan Hafawati Insyirah Syahril dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Saya terima nikah Hafawati Insyirah binti Syahril dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Masya Allah. Terima ya. Barakallahu. Bismillah. Berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab saya sebagai suami terhadap isteri saya yang tersayang Insyirah dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha untuk menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab dengan menyediakan nafkah yang secukupnya mengikut kemampuan saya. Kami mohon agar sekalian ahli keluarga dan teman-teman mendoakan kami. Semoga hubungan kami akan berkekalan hingga ke jannah. Amin. Biasa ambil gambar bawah. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Ada dari yang lain.
Numpang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Numpang di Palu, pengantin malu. Bahagia ke anak cucu, kami doakan moga berkekalan. Pengantin baru. Mempelai tersenyum manis, air mawar direnjis-renjis, bunga manggar indah berseri. Sanak saudara semua, oh indahnya. Merahnya inai di jari, tanda kasih dah termatri. Ikatan raja sehari. Satu, dua. Yang dinanti-nanti, Okey. sudahlah menjelma kini kekal abadi. Selamat pengantin baru, moga kekal anak cucu. Selamat pengantin baru. Triangle lah Bersanding tersipu Satu, dua, tiga. pengantin malu. Bahagia ke anak cucu. Satu, dua. Satu, dua. Dua. Satu lagi. Ucapan sebagai mempelai bersama, ya, di cubaan is within the family, ya, so just share within the family, jangan share our family, dan kalau apa-apa we can seek advice from the parents lah. Ya, selamat pengantin baru. Ya. Apa lagi? Selamat pengantin baru, semoga kekal hingga ke jannah amin. Syamil dan siapa Wawati, selamat pengantin baru, semoga kekal hingga di jannah amin. Oh, okey. Selamat pengantin baru untuk Syamil dengan Isyirah. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Okey, pengantin baru untuk pengantin. Selamat pengantin baru, semoga berkekalan sampai jannah. Tak pandai lah. Sorry. Panjang-panjang je lah. Sampai akhir hayat, okey? Okey. Bye. Selamat pengantin baru. Uncle harapkan doakan semoga korang kekal. So just take care of your wife lah. No more playing a fool, okay? Take care. Okay. See you. Selamat pengantin baru kepada Syamil dengan Insyirah. Semoga pernikahan ini bermanfaat, last long, insyaAllah. Happy wedding. Kau dengan lelaki kau ke seorang dari lelaki? Sudahlah menjelma kini kekal abadi. Selamat pengantin baru, moga kekal ke anak cucu. Selamat pengantin baru. Numpang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Numpang di Palu, pengantin baru. Orang yang ada lagi. Alright, bos. Mari. Eh.